Malaysia telah menandatangani kontrak untuk penyelenggaraan dan pembaikan dua kapal selam Scorpene milik TLDM, di mana kontrak itu ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dengan BHIC Submarine Engineering Services untuk penyelenggaraan dan pembaikan dua unit Scorpene Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dengan kontrak itu bernilai $241 juta. Menurut seorang wakil BHIC Submarine Engineering Services (BSES), kontrak penyelenggaraan dan pembaikan dua kapal selam ini dilaksanakan selama 5 tahun akan datang, di mana kontrak itu berasingan daripada kontrak lain yang sedang dirundingkan untuk baik pulih secara besar-besaran kepada kapal selam Scorpene TLDM ini. Menurut perwakilan BSES itu juga, kontrak ini berkemungkinan akan siap dilaksanakan pada akhir tahun ini, di mana BSES menjangkakan bahawa pembaikan akan mengambil masa kira-kira 2,5 tahun untuk satu unit kapal selam, dengan kerja-kerja pembaikan akan dilakukan di dok kering kapal selam Teluk Sepanggar, di Sabah. Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri telah mengendalikan dua kapal selam Scorpene sejak 2009, di mana kedua-dua unit kapal itu berpangkalan di Pangkalan Tentera Laut Teluk Sepanggar di Sabah, dengan kapal selam ini merupakan salah satu perolehan termahal di Malaysia apabila kontrak ditandatangani pada 2002.